tengok pasal ni, pasal Khulafa' Ar-Rasyidin Umar Al-Khattab. Cuba kau share sikit pasal Khulafa' Ar-Rasyidin ni. Oh, kau nak tahu lagi banyak pasal Khulafa' ni? Kau jadi ikut aku. Kejap aku terangkan lagi banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Arif Irfan Berosani. Saya daripada Option PIM 2. Dan hari ini saya akan terangkan pasal video Khulafa' Ar-Rasyidin Umar Al-Khattab. Nak tahu lebih lanjut? Mari saya akan terangkan dengan menggunakan aplikasi Canva. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah slide Canva yang telah saya sediakan untuk topik Khulafa' Ar-Rasyidin Umar Al-Khattab. Jadi sebelum kita mulakan topik pada hari ini, kita mulakan dengan pengenalan, iaitu siapakah Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab merupakan khalifah yang kedua selepas kepimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi untuk pengenalannya, Saidina Umar Al-Khattab dilahirkan sekitar pada tahun 485 Masihi di kota Mekah daripada keturunan Bani Adi, salah satu cabang kabilah Quraisy yang disegani. Nama penuh beliau ialah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Ayahnya bernama Al-Khattab bin Nufail dan ibunya Hantamah binti Hashim. Sejak kecil, beliau terkenal sebagai seorang yang berperwatakan tegas, berani dan memiliki fizikal yang kuat. Pada zaman jahiliah, beliau juga merupakan antara individu Quraisy yang celik huruf, mahir dalam pidato serta sering menjadi wakil dalam urusan diplomatik antara kabilah. Seterusnya, sebelum memeluk Islam, Saidina Umar bin Al-Khattab merupakan antara penentang kuat dakwah Rasulullah SAW. Namun pada tahun ke-6 kenabian, beliau telah menerima hidayah dan memeluk Islam. Keislaman beliau memberi kekuatan besar kepada umat Islam kerana sifatnya yang berani dan berwibawa. Selepas kewafatan Rasulullah, beliau dilantik sebagai khalifah kedua dalam pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin, iaitu daripada tahun 634 Masihi sehingga 644 Masihi. Sepanjang pemerintahannya, beliau terkenal dengan keadilan, ketegasan serta kebijaksanaan dalam mentadbir negara Islam, sehingga digelar Al-Faruq, iaitu pemisah antara hak dan juga batil. Beliau wafat pada tahun 446 Masihi dan dikebumikan di Madinah berhampiran makam Rasulullah SAW. Jadi Umar Al-Khattab merupakan penentang Islam pada awalnya sebelum Umar Al-Khattab memeluk Islam dan mendapat hidayah daripada Rasulullah SAW. Dan selepas beliau mendapat hidayah, beliau menjadi khalifah untuk umat Islam, iaitu merupakan khalifah yang kedua selepas kepimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi seterusnya kita masuk pula pada topik era kegemilangan Umar bin Al-Khattab. Jadi yang pertama sekali adalah pembukaan Baitul Maqdis. Pembukaan Baitul Maqdis oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pada tahun 637 Masihi sehingga 638 Masihi. Jadi Khalifah Umar Al-Khattab hanya mengambil masa 1 tahun sahaja untuk membuka kota Baitul Maqdis, yang merupakan peristiwa bersejarah di mana kota suci itu diserahkan secara aman kepada tentera Islam. Umar memasuki kota tersebut dengan sederhana, menjamin keselamatan penduduk Kristian serta membenarkan orang Yahudi kembali beribadah. Ini menunjukkan betapa keadilan Islam. Jadi ada beberapa poin yang perlu di-highlightkan. Yang pertama adalah Umar Al-Khattab hanya mengambil masa 1 tahun sahaja untuk membuka kota Baitul Maqdis. Seterusnya, Umar memasuki kota dengan sederhana, menjamin keselamatan penduduk Kristian. Umar Al-Khattab membenarkan orang Yahudi kembali beribadah. Ini adalah menunjukkan keadilan Islam. Yang kedua adalah perluasan wilayah Islam. Perluasan wilayah Islam di bawah Khalifah Umar Al-Khattab bermula pada tahun 634 Masihi sehingga 644 Masihi. Mencapai kemuncak drastik meliputi Hijaz, Suria, Iran, Iraq, Mesir dan juga Palestin. Bagi memudahkan pengawasan, pentadbiran wilayah diperkenalkan dan dilengkapi dengan pusat pemerintahan, contohnya Mekah, Damsyik dan Kufah. Akhir sekali, kota Madinah dijadikan pusat utama wilayah keseluruhan wilayah Islam. Jadi untuk seterusnya kita masuk pula pada sumbangan Umar Al-Khattab sepanjang pemerintahannya. Jadi yang pertama kita perlu lihat daripada aspek sosial dan juga kebajikan.
Jadi dari aspek sosial dan kebajikan, yang pertama adalah penubuhan sistem kebajikan negara iaitu Baitul Mal. Umar Al-Khattab menstrukturkan fungsi Baitul Mal sebagai institusi kebajikan rasmi negara. Ini menunjukkan kerajaan Islam pada zaman beliau sudah mempunyai sistem kebajikan yang tersusun dan juga menyeluruh. Yang kedua, penekanan konsep persamaan taraf. Umar Al-Khattab menolak amalan, kasta dan keistimewaan golongan tertentu. Semua rakyat sama di sisi undang-undang. Prinsip ini membentuk masyarakat yang lebih adil dan harmoni serta mengukuhkan perpaduan dalam empayar Islam yang semakin luas. Jadi yang ketiga adalah gaji tetap kepada tentera serta rakyat. Umar Al-Khattab memperkenalkan sistem allowance dan gaji tetap kepada tentera serta individu tertentu. Langkah ini memastikan kestabilan ekonomi keluarga tentera dan mengelakkan penindasan. Yang terakhir sekali adalah bantuan kepada golongan miskin tanpa mengira agama. Umar memastikan kebajikan diberikan kepada semua rakyat termasuk bukan Islam. Tindakan ini membuktikan bahawa kebajikan dalam pemerintahan beliau bersifat universal serta asas pentadbiran beliau. Jadi sumbangan seterusnya adalah daripada aspek politik dan juga pentadbiran semasa pemerintahan Umar Al-Khattab. Jadi yang pertama yang kita boleh lihat dari sudut aspek politik dan juga pentadbiran, yang pertama adalah pembentukan sistem pentadbiran yang sistematik. Umar Al-Khattab membahagikan wilayah Islam kepada beberapa provinsi seperti Syam, Iraq, Mesir dan juga Parsi, lalu melantik gubernur iaitu wali yang berkelayakan untuk mentadbir kawasan tersebut. Langkah ini menjadikan pentadbiran lebih cekap dan teratur walaupun wilayah Islam semakin luas. Yang kedua adalah penubuhan Majlis Syura. Umar Al-Khattab mengamalkan konsep syura iaitu perbincangan dan musyawarah dalam membuat keputusan negara. Majlis Syura menjadi tempat untuk mendapatkan pandangan sebelum sesuatu dasar dilaksanakan. Ini menunjukkan amalan demokrasi ini berasaskan Islam yang menekankan keadilan serta keterbukaan dalam pemerintahan. Jadi yang ketiga adalah pengawasan ketat terhadap pegawai kerajaan. Umar Al-Khattab mengawal dan memantau harta serta tingkah laku pegawai pentadbiran. Jika terdapat unsur rasuah atau penyalahgunaan kuasa, tindakan tegas akan diambil. Pendekatan ini mengurangkan penyelewengan dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Jadi untuk aspek yang seterusnya adalah dari sudut sumbangan Umar Al-Khattab berkenaan dengan ekonomi. Jadi dari aspek ekonomi, yang pertama adalah Umar Al-Khattab memperkenalkan sistem cukai yang berstruktur. Cukai seperti kharaj iaitu cukai tanah dikenakan berdasarkan kesuburan tanah serta kemampuan pemilikannya. Jizyah pula dikenakan kepada bukan Islam sebagai balasan perlindungan negara. Perkara ini menunjukkan sistem percukaian yang tidak menindas masyarakat. Yang kedua adalah pengawalan pasaran dan etika perniagaan. Umar memastikan aktiviti perdagangan berjalan secara adil. Peniaga yang tidak jujur akan dikenakan tindakan. Ini membantu mewujudkan ekonomi yang stabil dan melindungi hak pengguna serta peniaga. Jadi dari sudut sumbangan Umar Al-Khattab, yang terakhir sekali adalah daripada aspek perundangan dan kehakiman. Jadi yang pertama adalah pelantikan hakim yang berintegriti. Umar menetapkan bahawa hakim mestilah berpengetahuan luas tentang Al-Quran dan As-Sunnah serta mempunyai sifat amanah. Hakim diberi gaji tetap supaya tidak terdedah kepada rasuah. Yang kedua adalah ijtihad dalam situasi tertentu. Dalam keadaan darurat seperti musim kemarau dan kebuluran, Umar Al-Khattab menangguhkan pelaksanaan hukuman hudud terhadap kes kecurian kerana faktor keperluan mendesak. Ini menunjukkan bahawa pelaksanaan undang-undang Islam mengambil kira keadaan semasa dan prinsip keadilan. Jadi seterusnya kita akan lihat fitnah dan huru-hara yang berlaku pada pemerintahan Umar Al-Khattab. Jadi sekarang kita akan melihat fitnah dan huru-hara yang berlaku pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab. Jadi berdasarkan dapatan saya, pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab tidak berlaku sebarang fitnah dan ataupun huru-hara yang besar. Kerana Umar Al-Khattab dapat mengawal kestabilan pemerintahannya dan juga Umar digelar sebagai pemisah antara hak dan batil. Jadi
pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab tidak berlaku sebarang fitnah dan huru-hara yang besar seperti pada zaman Uthman dan Ali Abi Talib, tetapi berlaku tuduhan yang kecil yang saya akan beritahu. Yang pertama adalah tantangan terhadap ketegasan. Umar Al-Khattab terkenal dengan prinsip yang teguh dan tidak berkompromi dalam menegakkan hukum Islam. Ketegasan ini sering berlaku salah faham sebagai kekejaman oleh musuh Islam dan individu yang berkepentingan. Yang kedua adalah fitnah oleh Inayah bin Hasan. Salah satu contoh ujian kesabaran beliau adalah berhadapan dengan kebiadaban Inayah, iaitu bapa saudara Al-Luhur bin Qais, yang menunjukkan sikap tidak hormat dan cuba menimbulkan provokasi terhadap pemerintah. Jadi yang terakhir sekali adalah tuduhan munafik, iaitu golongan munafik sering menyebarkan berita palsu untuk melemahkan keyakinan umat Islam terhadap kepimpinan beliau, terutamanya apabila beliau mengambil tindakan disiplin ke atas gubernur atau pegawai yang tidak cekap. Jadi kita telah sampai kepada penghujung topik berkenaan dengan Umar bin Al-Khattab sebagai Khulafa Ar-Rasyidin yang kedua selepas pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi apa yang saya boleh rumuskan di sini adalah pemerintahan Umar Al-Khattab ini memperlihatkan satu model kepimpinan Islam yang unggul dan berwibawa. Ini merangkumi aspek politik, pentadbiran, ekonomi ataupun pelbagai lagi aspek perundangan yang dilaksanakan secara adil, sistematik dan berteraskan prinsip syariah. Ketegasan beliau dalam menegakkan keadilan, kebijaksanaan dalam membuat keputusan serta keprihatinan terhadap kebajikan rakyat telah mewujudkan suasana pemerintahan yang stabil dan dihormati. Malah era beliau sering dianggap sebagai zaman kegemilangan yang memperkukuhkan asas tamadun Islam. Justru kepimpinan bukan sahaja relevan dalam konteks sejarah, tetapi turut menjadi contoh teladan dalam pembentukan masyarakat dan negara masa kini, khususnya dari segi integriti, amanah, keadilan sosial dan pengurusan yang cekap, yang wajar dicontohi oleh setiap individu, terutamanya mereka yang memegang tanggungjawab kepimpinan. So macam mana Kak? Kau faham tak apa yang aku terangkan tadi? Faham, tapi aku akan ada mesti ada. Okey, apa kau bagi tahu aku terangkan. Jadi kenapa kan pada zaman Umar ni tak berlakunya fitnah besar-besar macam zaman Sayyidina Uthman dengan Ali? Kenapa tak berlaku fitnah yang besar masa pemerintahan Umar Al-Khattab? Okey, dia macam ni jap. Masa pemerintahan Umar Al-Khattab ni orang bagi gelaran dekat Umar Al-Khattab ni pemisah antara hak dan juga batil. Jadi Umar ni dia dapat mengawal kestabilan masyarakat tu masa pemerintahan dia tu. Dia dapat kawal tu sampaikan fitnah yang berlaku tu tak besar pun. Jadi fitnah yang besar tu berlaku lepas pemerintahan Umar Al-Khattab, iaitu pada zaman Uthman. Lepas tu pada zaman Ali Abi Talib. Itulah sebab dia. Sebab Umar ni pemerintahan ni dia dapat jaga kestabilan masyarakat. Macam pintu lah. Dia pintu. Oh. Lepas tu soalan kedua aku kan. Kenapa kan waktu nak lantik lepasnya kewafatan Rasulullah tu, mula nak lantik Umar kan? Kenapa Umar menolak dan memberinya kepada Abu Bakar As-Siddiq? Aku pernah dengar juga kenapa Umar Al-Khattab menolak untuk jadi khalifah yang pertama dan berikan kepada Abu Bakar. Sebabnya senang je. Sepanjang hidup Rasulullah ni, Abu Bakar As-Siddiq lah orang yang selalu ada dengan Rasulullah. Itulah sebab dia. Sebabnya Umar rasa Abu Bakar ni lagi layak sebab dia lebih tahu pasal Rasulullah. Dia selalu ada dalam semua peristiwa dengan Rasulullah. Itulah sebab dia. Oh, faham lah. Kau dah faham kan? Faham. Okey. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, jumpa lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jadi itu sahaja topik kita pada hari ini berkenaan dengan Umar Al-Khattab sebagai khalifah yang kedua selepas pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau ilmu ni bermanfaat, berkongsilah kepada orang lain. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada semua umat Islam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.